Budak muda tu budak lembu kau. Orang Johor pelik dengar. Memang negeri lain memang tak erti. Okey dah. Tu kita pakai gabur itu ni kemarin ni. Ni perut muda ni sebab semua orang boleh buat. Dia ada orang pakar rare dia boleh lembu tu lepas melas dia kena tekan ambil ikat lalu sebab dia takut bahagia dia tu masuk. Jadi dia kena ikat lalu lepas tu rebus dalam 3-4 jam. Lepas tu kita buat lah asal maknanya asal 5 belajar gula garam kita motor sikit dengan ambil dia tekak tu masa kita rebus campur sekali. Jadi ni kalau nak pedas letak cili padi. Okey kita try dah bismillah. Ini Kena makan apa? Bara tiger yang kurban ada fresh sedap segar. Seekor lembu tak banyak dapat. Ini kita orang wajib lah. Masak ni sedap. Bermakna setiap kali korban dia memang ada korban tak tentu. Ini kan perut lembu. Tapi setengah orang tak boleh. Orang KL memang dia buang saja. Orang Kelantan selalu je. Kalau macam kat KL, kalau kita korban kan, ada korban KL, tak ada perut muda. Apa tu perut muda? Perut muda. Memang betul. Sikit susu. Dah usuk. Oh sedap ni mana boleh ni. Habis lah. Aduh. Ni nak. Asam pun. Mau belajar. Budak muda tu budak lembu kau. Orang Johor pelik dengar. Memang negeri lain memang tak erti. Okey dah.